Dengarlah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Looks yang kita dah nampak waktu dalam mimpi tu, yang tanduk satu tu kan. Astagfirullahalazim. Kita pun keluar daripada kawasan bilik, turun ke bawah. Okey, turun ke bawah ni, dapur dekat situ lah, dekat dengan toilet saya mandi tu. Kita pun ambil botol satu, isikan air dalam botol tu. Sebab kan ialah tengah-tengah malam kan hangus. Hangus pula, haus kan. Kita pun tuang lah siap-siap. Tuang. And then kita pun nak naik ni. Okay, kat sebelah tangga ni ada satu bilik. Ni adalah bilik rawatan ayah. Okay, bilik rawatan ayah. Jalan lah menuju ke tangga tu. Dengar ayah kat dalam tu tengah baca, macam mengaji lah kan. Dengarlah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu dia baca surah. Kita dengar dia baca surah. Okeylah, biar je lah kan. Kita biarkan berjalan lah kat tepi tu. Tengoklah ada biskut kering ke apa nak ngunyah-ngunyah sebelum tidur ni. Tak ada.